Setiap jahitan menyimpan cerita, setiap sulaman membawa warisan. Namun, tidak semua keindahan ini benar-benar difahami. Berakar daripada komuniti peranakan, kebaya nyonya terbentuk hasil pertembungan budaya Melayu, Cina dan Siam yang saling mempengaruhi. Pertemuan budaya ini mencorakkan keindahan kebaya nyonya hingga ke hari ini. Ikut sejarah kebaya di Tanah Merah, masyarakat Cina kampung ramai. Jadi kalau kita tanya ibu-ibu, anti-anti kita kan, kalau kita tengok gambar, dekat belakang sini ada gambar mak dan ayah saya masa dia kahwin. So dia pakai kebaya. Macam ikut cerita mak madam, masa datuk-datuk nenek kita kahwin pun dah pakai baju tu lah. So dari situ disebabkan kebaya ni diterima ramai. Okay? Bukan saja masyarakat Cina kan, Melayu sekitar ni pun pakai kebaya juga. Cuma kebaya kita lain sikit lah. Kita ditambah nilai dengan sulaman. Sulaman yang bermacam-macam motif. Mengikut apa yang kita tengok tadi, ada yang kebaya biku tu halus punya. Yang tu kebanyakan orang lama pakai. Tapi yang sekarang ni, generasi sekarang ni dah pakai yang kebaya sulam yang banyak-banyak tu. Macam sekarang ya, kebaya sulam yang bertumpu macam ni. Lepas tu ada yang bunga bertabur ya, bunga bertabur. Usaha memelihara kebaya nyonya ini digerakkan oleh Persatuan Peranakan Cina Kelantan melalui struktur organisasi yang terancang dan sistematik. Baju lama macam yang saya pakai kebaya Siam. Kalau kita tengok sejarah, memang awal-awal lagi dulu-dulu mak madam, anti-anti memang ada baju ni. Tapi dah simpan dah lah. Sebab baju moden dah ada, dah simpan. Jadi untuk convention peranakan tahun ni, ketengahkan semula. Okey, kalau dekat Kelantan, baju Siam. Kalau dekat Terengganu, dia ada baju kebaya potong kot. Potong kot adalah ciri-ciri dia. So, tiap-tiap negeri yang terpilih di convention, dia akan pamerkan baju tu. Asal dengan minat lah. Kita rasa ada sesuatu yang kita nak share, nak kongsikan dengan anak beranak kita, dengan kawan-kawan kita kan. So itulah. Dia di Tanah Merah sebab ramai. Ramai. Yang istimewanya sebabnya dia ada burung merak. Burung merak kiri dan kanan baju. Burung merak ni adalah satu simbol yang diminati oleh orang Cina sebab burung merak ni dia dengan satu lagi pasangan dia adalah dengan naga. So kalau ikut feng shui burung merak dengan naga ni adalah satu pasangan yang sangat secocok lah. Kehalusan sulaman motif burung merak bukan sahaja memperindah kebaya nyonya, malah mencerminkan nilai estetika dan simbolik dalam budaya peranakan. Dan juga naga adalah burung merak simbol perempuan, wanita. Kalau naga simbol dia untuk lelaki. Cotton boy ni banyak digunakan untuk sulang-sulang zaman sekarang lah. Saya fikir sebab cotton boy ni dia tahan lasak,
Lepas tu dia senang untuk dijaga. Motif ikan emas merupakan motif hiasan dalam sulaman kebaya nyonya yang bukan sahaja berfungsi sebagai elemen estetika, malah melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan tuah dalam budaya masyarakat peranakan Cina. Ni ikan emas. Orang Cina minat pada sesuatu yang ada, dikatakan pembawa rezeki lah, ikan emas. Ikan emas ni pun yang sangat sangat istimewa, sebab untuk menghasilkan ikan emas yang sepasang ni pun dia makan masa yang lama. Untuk mengekalkan kebaya, apabila kita cakap kebaya semua orang ada. Cuma kita nak kumpulkan orang yang ada minat tu untuk sertai kita dan menghasilkan model kebaya yang diminati ramai. Contohnya jenis sulaman. Sulaman ni kita nak tahu orang sini dia minat sulaman bunga ke bermotifkan flora, alam, binatangnya contoh burung kan, kita ada burung. Lepas tu design bentuk yang Japanese design kan. Dia macam-macam kita boleh buat bergantung pada tarikan akan minat dia tu minat tengok apa. Media bagi contoh event convention lah. Sebab tiap-tiap tahun companies kalau madam tak ada apa-apa macam 5 tahun ke belakang ni okay, kita dah join convention. Sebab apa convention tu? Dia melibatkan international. Negara lain yang menjadi ahli persatuan peranakan ni, dia join sekali. Jadi kalau kita join sekali, dalam convention untuk tahun ni, dia ada kebaya extravaganza. Yang ni yang sejak dapat pengiktirafan UNESCO tu, convention kali yang tahun ni punya, yang bulan 11 baru ni, dia ketengahkan kebaya. Menurut informan, pemeliharaan busana tradisional untuk generasi akan datang ini dapat dilakukan melalui convention yang membolehkan generasi muda mempelajari dan menghargai warisan ini. Selain pada tu, kita ada networking lah. Ada timbul networking. Macam sampai ke semalam, penganjur masih ucapkan terima kasih pada model dengan semua yang terlibat. Lepas tu ada gambar-gambar dia. Jadi kita rasa kita bukannya habis dekat pentas, habis dah. Untuk kekalkan kebaya, untuk diturunkan dari generasi ke generasi, sebab kebaya ni bukan saja pakaian, dia ada unsur-unsur lain lagi yang perlu diwarisi. Contohnya nak menghasilkan kebaya, sehelai kebaya kan, apa yang dia perlu, mestilah dia kena tahu kemahiran kan, kemahiran dari segi pemilihan kain kan, dari segi jahitan, macam mana nak menjahit kebaya, okay? Macam mana, apa desain-desain yang ada, okay? Dan yang penting nak menanamkan minat untuk menjaga warisan yang tu budaya kita. Kebaya nyonya bukan sekadar busana tradisional tetapi lambang identiti nilai budaya dan warisan masyarakat peranakan. Motif-motif sulaman yang unik seperti ikan emas memaparkan simbol kemakmuran dan tuah. Walaupun menghadapi cabaran pemeliharaan, usaha seperti convention dan program pendidikan dapat memastikan generasi akan datang terus menghargai dan memelihara keunikan busana ini. Dengan kesedaran dan sokongan masyarakat, kebaya nyonya akan terus hidup sebagai warisan budaya yang berharga.